Alhamdulillah, ni Cik Sunda daripada Perak. Sanggup datang daripada Kuantan. Daripada Perak ke Kuantan. Daripada Perak ke Kuantan. Sebab dah tengok malam kan. Jadi Cik Sunda ambil package 3 phase advance. Jadi bermula daripada awal datang tu, daripada level 0 hingga 10. Cik punya pengetahuan netik level berapa? Saya Perak. Siapa-siapa nak terima kasih dulu lah sebelum saya pergi ke tahap saya nak bagi tahu jawab soalan tu. Alhamdulillah. Okay, so saya memilih Madil Academy. Madil Engineering ni first saya subscribe untuk online package. Dan kemudian background saya ni engineering juga, dalam elektrik dengan elektronik. So saya memang minat buat practical. So dari practical sebab lama bagi lama kita memang buat practical. So bila saya subscribe package online, so bagi kita kalau buat online tu memang boleh faham. Tapi secara bagusnya lagi benda ni bukan nak katakan teori saja. Sekali kita tengok teori, kalau kita tak berasa, tak sound, kita takkan tahu kesusahan dia macam mana. Satu yang tu, teori yang tu. Practical tu penting tu sebab kita nak tahu macam mana cara kita nak troubleshoot. So itu yang tujuan saya upgrade the package. Saya tunggu keluar dia buka package practical bersemuka dengan ni. So saya sanggup pergi lah, walaupun dia daripada Perak, daripada datang ke Kelantan pun tak apalah, kita sanggup. So lepas datang tu, terima kasih banyak. So memang saya suka lah sebab cara Cik selalu bagi dia tuan lah. Cara tuan ni memang cukup bagus. Walaupun nak kata perasaan, walaupun kat sini sebab akademi, nak katakan tak perlu rasa nak takut. Walaupun tak sama agama pun, cara layanan dalam akademi ni semua sama. Dengan cara pengajaran tu memang cukup bagus lah. Tak ada yang nak katakan ada semua cukup komplit dia bagi. So tak balik ke soalan dia, semi kat sini di pengalaman elektrikal memang ada. So daripada 10 saya nak katakan bukan main, tapi so katakan dalam 5 ke 6. So bahagian praktikal ni memang saya nak sangat. So bila datang ke tahap-tahap macam ni, kalau kita nak buat dengan adanya pengalaman, bukan kita boleh jadi katakan main. So datang ke sini dalam tahap 2 ke 3 bila nak buat praktikal cara macam ni. So cara teori kita tahu, tapi praktikal kita tak tahu. So bila dah datang belajar, step by step dia ajar. Dengan dia tak rushing, dia tak cemas kita nak completekan program macam ni. Dia buat step by step, ikut modul dah. Cukup bagus lah. So sampai penghujungnya dapat complete. Dengan ada juga isu troubleshoot. So dapat juga troubleshoot sekali dengan komputer kita juga. So akhir sekalinya selesai lah. So itu feedback daripada saya. Secara jujur memang cukup bagus. Welcome to Madil Academy. Kita ni okay. Alright, thank you. Alright, okay, right.